Hai, selamat datang ke Biodata Celebrity sama saya, Laila Nasir. Please, tolong like dan subscribe channel Aida Production. Nama penuh saya Nur Laila binti Nasir, tapi dikenali dengan nama Laila Nasir. Umur sekarang saya lahir pada 11 Februari 1971 dan umur sekarang ini sudah menjangkau 54 tahun. Zodiak saya Aquarius. Tinggi saya 165. Saya asal Machang, Kelantan. Saya 8 adik-beradik dan saya anak sulung. Hobi saya sekarang ni masak-masak. Warna kesukaan saya warna ungu, purple. Sebab saya memang suka sangat benda apa saja yang saya nampak dengan warna purple is cantik. Sebab dia rasa saya rasa lembut. Dia sangat yang melambangkan kasih sayang saya lah kot. Makanan kegemaran saya nasi kerabu. Makanan tak suka yang semua saya suka makanan. Cuma kalau yang tak ada garam lah kot saya tak suka. Minuman kesukaan saya fresh orange. Yang saya tak suka sangat adalah maybe yang ada gas lah, minuman bergas. Cita-cita dahulu, dahulu. Saya memang bercita-cita nak jadi seorang artis, itu je. Payah tu. Yang saya sendiri pun tak tahu. Apa lagi bakat yang saya ada. Mungkin melukis lah kot. Saya fobia dengan saya fobia dengan api sebenarnya. Saya takut api. Saya takut benda-benda yang panas lah. Macam minyak panas pun saya takut. Lepas tu kalau yang serangga-serangga ni saya okey je. Cicak ke lipas ke okey. Saya tak takut. Okey, saya dalam bidang lakonan ini saya memang mengagumilah lakonan seperti Nordin Ahmad dan juga Normadiah, Seniwati Normadiah. Pada saya, bagilah watak yang bagaimanapun dia boleh menghidupkan watak itu dengan cara dia yang tersendiri yang akan orang ingat sampai bila-bila. Itu bukan senang nak buat. Maknanya bukan nak bagi orang ingat lakonan kita pada satu-satu watak itu sangat orang kata sangat susah sebenarnya. Bila orang tengok kita, sebut kita, nama kita kan, orang akan ingat itu lakonan kita. Macam kalau kita sebut Seniwati Normadiah, kita tahu banyak dalam lakonan, terutamanya macam Lela Manja contoh, dia jadi mak tiri yang garang, yang apa semua tu macam tapi kalau dia dalam cerita jadi mak yang sedih, si tanggang Begitu juga dengan lakonan seniman Nordin Ahmad. Kalau kita tengok dalam Seri Mersing, betapa dia jadi anak orang yang mendatang kan, yang dihina,
yang dipandang rendah oleh orang kampung, dia jadi miskin. Semua tu dengan penuh penghayatan. Itu yang saya sangat salut di orang-orang dulu lah berlakon. Memang dia legenda lah di hati saya. Kepada peminat-peminat saya memang sangat menghargai setiap apa saja yang anda di luar sana tu, penonton-penonton yang menonton drama saya, yang memberi sokongan kepada saya, yang suka lakonan saya, yang menerima drama-drama saya ni dengan gembira ya. Saya pun berlakon untuk menggembirakan anda, berlakon untuk memberi pengajaran kepada anda, mesej kepada anda, yang baik ke yang buruk ke apa semua tu kita sebagai penonton diharap terima seadanya lah saya. Kan, tapi saya memang sangat-sangat menghargai anda. Terima kasih banyak-banyak. Saya sayang anda. Aida Production, saya doakan supaya terus sukses dan berjaya dan terus maju-maju dan membuka satu empayar di Malaysia ni ya. Aida Production, satu nama yang sangat-sangat saya banggakan sebenarnya sebagai seorang kawan. Saya bangga dengan Datuk Aida. Daripada dia yang seorang pelakon dan dia mengembangkan lagi, saya harap akan terus berkembang sebagai satu empayar Aida Production. Lepas ni, kalau you all nak tahu biodata artis mana lagi kan, you nak, okay, you boleh komen di bawah ni. Komen tahu. Okay, jumpa lagi.